So kembalilah kita untuk cuba perfume Iris. Yang ni ada satu brand yang hantarkan aku, namanya Royal Lux. Dia hantarkan aku dia punya impression of El Homme dan namanya adalah Milano El Homme. Yang aku tahu El Homme ni, bila aku tengok dekat kos dia ada sedikit alti lah dekat situ. Tapi kalau bau Iris untuk lelaki, confirm lah mesti ada bau alti macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. What is this? Sekejap. Asal Iris dia bau sabun? Bismillah. Pressure tu. Kalau Rolex punya minyak dia memang pekat likat tu. Yang bau dia. Wow. Iris dia ada. Ada sedikit elemen alti dalam tu. Tapi dia punya powdering dia macam sabun. Wah, aku tak kaji lagi dia punya notes untuk ni, Alhome ni. Sekejap. Okay, bila aku check balik notes dia, aku tak tahu mana datang bau sabun waktu opening tu. Tapi bila dah write down sikit, dia keluar something like a fresh, spicy, aromatic. Dan ada sikit bau greenish, bau-bau hijau sikit. Memang nak kata bau Iris yang lelaki tau. Macam ni bau Iris untuk lelaki. Cuba aku lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Maizer dia. Aku detect alti tu. So lepas 9 minit aku off record tadi, aku dapati dia punya bau dia memang ada bau alti sikit. Tapi dah dibuat manis, Iris sikit tapi masih lagi mengekalkan dia punya bau Iris yang jantan tu. Tapi apa yang aku suka dekat El Homme ni kan, dia punya bau Iris dia memang balance dengan bau Udi lah. Okay lah. This one like 8/10 bagi aku. So kalau korang beli 2 botol Royal Lux ni, korang akan dapat 4 tester bercuma daripada Royal Lux tau.